Okey, kita sambung lagi dalam segmen yang pertama. Tak naklah cerita pasal segmen. Saya nak cerita pasal bab je lah. Dia tak banyak pun. Tajuk ni sebenarnya tak banyak. Sikit je. Kan? Cuma saya lebih nak berkongsi. Walaupun sikit, ia tetap satu perkongsian. Ia tetap satu ilmu. Tetap satu yang bermanfaat bagi yang mengetahui. Kan? Kalau yang tak nak ambil tahu, bagilah apa pun. Bagilah diamond pun. Tetap dia jadi karat. Tak nak cakap bahasa-bahasa yang tidak baik. Okey. Bab yang pertama ini adalah tajuk dia berkenaan dengan bila penjajah cipta watak kita. Bila penjajah cipta watak kita. Cuma saya nak kongsikan satu ayat Quran, iaitu sesungguhnya, iaitu daripada sekejap. Daripada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11. Okey, nanti tuan-tuan boleh rujuk dalam bahasa Arabnya. Saya hanya baca terjemahan Jawi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Walaupun ayat ini hanya sebatas baca ataupun terus, ayat ini terus. Dia tidak sukar untuk difahami. Dia bukan mutasyabihat. Ini lebih kepada ayat Mekah lah. Ayat yang turunkan di Mekah itu adalah ayat-ayat yang mudah untuk difahami. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah, maksudnya tidak akan berubah sesuatu kehidupan itu dalam kehidupan manusia, walaupun sebenarnya kehidupan manusia itu telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Akan tetapi perubahan di dalam kehidupan ataupun lingkungan sesuatu kehidupan manusia itu akan terus kekal sedemikian sekiranya tidak ada wakil daripada kaum itu yang sanggup untuk memulakan perubahan terhadap apa yang melekati pada diri mereka pada saat mereka ingin bangkit pada ketika itu. Saya tak tahulah, saya rasa itu dah habis mudah faham dah. Yang saya boleh kupaskan lah, orang kata kan. Dah habis dah. Dah tak ada dah. Itu yang paling mudah saya rasa. So harapnya dapat faham lah. Sebab apa saya nak sebutkan juga surah tu kan? Sebab apa? Kerana apa? Perubahan yang disebutkan oleh Tuhan melalui surah ini adalah sebenarnya bermula daripada satu orang. Bermaknanya bermula daripada diri kita. Adakah kita mahu melihat perubahan itu? Okey, bila kita nak bercerita berkenaan dengan perubahan itu bukanlah yang boleh berlaku sewenang-wenangnya. Dia tidak boleh berlaku wenang-wenang macam tu je. Tak boleh. Dia harus berlaku melalui satu proses mengkaji di manakah kesalahan itu berada. Dia harus bermula daripada asas ketidakfahaman dan juga glitch lah, orang panggil glitch. Pada hari ni orang panggil glitch. Di mana kerosakan itu bermula. So dari situ ia harus dibetulkan. Kalau ia adalah berdasarkan daripada kesalahfahaman terhadap maksud, so kita harus patah semula kepada dasar kepada kefahaman tersebut. Itulah bermulanya daripada titik itulah. Nanti kita akan letakkan perundangan-perundangan, aturan-aturan yang harus kita lalui, yang juga kita tempa, seperti membina menempa sebuah pedang, harus ditempa satu. Barulah ia jadi sebuah pedang yang tajam. Samalah juga seperti kehidupan yang telah jatuh. Bukan mudah. Siapakah yang telah membina kehidupan dengan membangkitkan satu kehidupan yang baru di atas muka bumi? Seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa. Mereka adalah merupakan tokoh-tokoh yang telah berjaya, yang bermula daripada diri mereka, kemudian berkembang daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seluruh 3/4 dunia itu oleh Nabi Muhammad SAW. Itu kehebatan beliau. Bukan mudah lah. Maksudnya bukanlah semudah itu. Maksudnya pernah tak berlaku di atas muka bumi berlaku kebangkitan 2 kali di dalam sebuah bangsa? Pernah je. Seperti bangsa
Yahudi. Dua kali jatuh, dua kali bangkit, diberikan izin oleh Tuhan. Sebab itu Yahudi merupakan bangsa yang paling disayangi oleh Tuhan di atas muka bumi. Termasuklah seperti bangsa Jepun pun pernah bangkit daripada satu tandus selepas dibom oleh British sewaktu perang, sewaktu dibomnya Hiroshima. So kita harus mengikut perjalanan yang telah dibuat oleh bangsa-bangsa yang hebat ini sehingga daripada kosong dan juga membina sebuah negara yang hebat. Termasuklah bangsa Melayu. Kerana apa? Bangsa Melayu adalah bangsa yang pernah hebat di satu ketika. Kalau sekiranya Melayu itu mahu hebat semula, dia harus berada di dasar kepada ketidakfahaman tadi, bermula bersama-sama dan bangkit bersama-sama sehingga berjaya. Sebab apa? Penjajahan yang telah dilakukan terhadap tanah Melayu pada ketika itu bukanlah satu penjajahan yang sembrono. Bukan. Ia merupakan satu penjajahan yang telah difikirkan lama. Pencarian yang dicari telah lama. Kerana apa? Kerana ingin menguasai perairan laut antarabangsa sebagai satu medan tempat mereka melabur dan juga berdagang barang-barangan mereka di tanah Melayu pada ketika itu, satu ketika dahulu. Sebab itu sebelum kita nak menyentuh berkenaan dengan mitos Melayu yang malas ini, marilah kita menyusuri detik-detik awal tanah Melayu ini dijajah. Dia bukanlah sebuah tanah kosong yang tiba-tiba kita rebutkan, bukan. Ia datang dalam keadaan tanah Melayu ini sudah bertamadun, ada bahasa, ada dia punya proses, ada aturan, ada dia punya hukum yang telah terbina di tanah Melayu. Yang sudah mempunyai kehidupan yang mempunyai ketertiban, peradaban, keilmuan, dan juga yang lebih hebat sekali adalah mereka adalah bangsa yang berdaulat. Tapi penjajahan bila berlaku, pengkhianatan yang berlaku di sebaliknya, maka ia telah mengubah segala-galanya di tanah Melayu. Portugis tiba dengan meriam dan juga salib. Disusuli Belanda selepasnya itu. Kemudian Inggeris. Kemudian dibawanya satu pentadbiran kehidupan yang baru di dalam kehidupan manusia selama hampir 100 tahun terpisahnya. Kemudian mereka membawa naratif-naratif ke dalam kehidupan masyarakat Melayu sehingga kita pada hari ini tidak lagi mampu mengenal diri kita. Betul tak? Sayang tak? Yelah, kita macam mana nak cakap kita sayang? Kita pun tidak kenal bangsa kita. Sebab apa? Ini adalah satu perjalanan penjajahan yang bukan satu hari. Dia adalah satu penjajahan yang memerlukan satu penelitian yang panjang. Dengan penjajahan daripada sudut ekonomi, penjajahan daripada politiknya, penjajahan daripada minda. Dan pada hari ini mereka cuba menghancurkan dan juga menjajah yang terakhir, penjajahan menggunakan identiti. Agar Melayu tidak lagi mengenali asal usul mereka. Kan ada politik identiti. Itu adalah untuk menghancurkan confident level terhadap satu bangsa dengan memburukkan credibility seseorang. Kerana apa? Kerana kuasa, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh penjajah pada satu ketika dahulu. So pada hari ini ia telah dimulakan semula bagi mendapatkan kuasa. Okey? Mereka datang pada satu ketika dahulu bukanlah sebab mereka ingin mahukan rempah, mahukan, ini bukan. Sebab apa? Mereka mahukan seluruh tanah Melayu ini bagi meneruskan kesinambungan perdagangan yang mereka akan laksanakan pada hari ini. Namun sebaik sahaja tapak kaki penjajah menjejak tanah ini, naratif itu dirombak. Ia diputar belit. Orang Melayu tiba dituduh sebagai malas, suka tidur siang, tidak sanggup melakukan kerja berat.
dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang lebih moden. Ini merupakan satu penghinaan yang diulang-ulang. Kerana apa? Pengulangan itu kan bagus. Sebab tu diulang-ulang. Sehingga apa? Yang salah akhirnya menjadi benar. Orang tu cakap, dia pun tak tahu, dia tak study pun. Kebenaran tu sama ada dia benar ke, dia salah ke, dia tak tahu. Soal hari ini begitulah penerimaan minda masyarakat Melayu itu sendiri. Paling naifnya bila mereka mendapat sesuatu informasi, mereka tidak mahu menyemak dan juga mencari adakah perkara itu benar, adakah perkara itu tidak benar, adakah perkara itu sebatas perkara yang tidak tuntas untuk kita terima ataupun sebagaimana. Tapi pelik lah bila kita enggan menjadi buruh paksa dalam sistem kolonial yang menindas, bila kita memilih untuk tidak tunduk kepada sistem mereka yang menafikan maruah manusia, kita pula yang dituduh malas. Bila saat kita kata sedemikian yang harus berlaku, mereka tidak mahu terima. Mereka lebih memfokuskan, menjuruskan apa yang mereka mahukan daripada apa yang sepatutnya berlaku. Sebab apa? Ini adalah tempat tinggal kita. Kamu tak salah pun jadi salah. Itulah maksud dia yang mudahnya. Oleh itu mereka yang malas membaca sejarah, ini pesanan kepada mereka yang berbangsa Melayu, bacalah sejarah, carilah buku sejarah yang menceritakan tentang bangsa kamu. Agar apa? Agar selalu kita ingati supaya kita tidak dapat menyebarkan secara terus mitos-mitos yang sedang dimainkan di media sosial pada hari ini. Berlambak ada di dalam media sosial kalau kita tidak mampu membezakan yang hak dan juga yang batil. So kata-kata ini bukan sekadar sindiran, tetapi satu tamparan sedar kerana apa? Profesor Syed Husin Alatas buka mata kita tentang bahawa mitos ini bukan sahaja direka untuk Melayu, tetapi juga menimpa saudara kita di rantau ini, seperti di Indonesia, di Filipina, di Jawa dan seluruh masyarakat peribumi yang menjadi mangsa penulisan sejarah oleh manusia. Adakah kita mahu mewariskan sejarah kita ini di atas satu sejarah yang tidak benar kepada anak cucu kita ke hadapan? Sekiranya kalau kita sudah menyemaknya, sudah berlakunya kemudaratan dalam penulisan sejarah bangsa kita, ia harus dihentikan pada ketika ini dan kita harus membaikinya. Kalau tidak, ia akan terus berlalu dan terus berlalu sehingga kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. So, kita rehat. Sambung nanti yang kedua. Boleh ya? Boleh.